Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Iaitulah kempen solat subuh berjamaah di masjid. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjaya mendidik kita sendiri, mendidik keluarga kita untuk istiqamah melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid. Di mana dalam buku yang saya pegang ini, Dunia Bukan Syurga ini, kita ada 8 keajaiban solat subuh berjamaah. Diikuti dengan 4 bahaya tak salat. Dan insya-Allah 5 tip untuk membangunkan kita daripada tempat tidur melakukan solat subuh. Kita kata insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, dalam Al-Quranul Karim Allah SWT telah berfirman, tuan-tuan tanda, dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra, bagi jemaah yang dah ada buku ni, muka surah 192. Dalam surah Al-Isra ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah olehmu salat ketika gelincir matahari. Dalam Quran, solat harian kita ni dimula dengan solat zuhur. Dan disebut zuhur, para ulama mengatakan sebab itulah zuhur dengan asar dia kembar. Maknanya boleh jamak dua tu. Ila ghasaqil laili, sehingga waktu gelap malam. Itu waktu maghrib dengan isya. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah solat subuh. Solat subuh itu dinamakan Quran al-Fajri. Kenapa disebut Quran? Kerana pada waktu subuh ni kita baca, kita panjang sikit. Baca panjang. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau kita nak malaikat saksi kita, malaikat yang jaga kita ni dia tukar shift 2 kali satu hari. Subuh, shift malam naik, kemudian yang siang jaga. Asar, yang malam turun, yang siang pergi. Dia 2 shift malaikat. Maka dalam ayat ini Tuhan kata solat subuh itu disaksi, masyhuda, artinya disaksikan oleh para malaikat. Begitu besar keistimewaan yang kita perolehi, dan begitu juga besarnya nikmat apabila kita dapat melaksanakan ibadat solat subuh secara berjamaah di masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita yang telah istiqamah solat subuh berjamaah di masjid, kita kata alhamdulillah. Biasalah kita buat bandingan simple. Bila kita pergi di mana-mana kedai makan, restoran, kita rasa sedap makan. Agak-agaknya kita saja makan ke kita akan bawa keluarga pergi sekali? Bawa. Sebab apa kita bawa? Sebab kita tahu kelebihan dia. Kita tahu kelazatan dia. Jadi hari ini apabila tuan-tuan dan puan-puan sudah belajar kelebihan solat subuh, takkanlah kita nak biar anak kita tidur, kita yang pergi. Budak-budak zaman law ni. Jangan menyalahkan zaman. Kita kena salah kita.
Kenapa kita tidak kempen besar-besaran? Supaya solat subuh di masjid berjamaah bersama keluarga. Ini di antara. Lepas itulah bila ada masjid ramai, masjid orang ramai solat subuh, habis pakat sewa bah pergi solat subuh situ. Kita kata masjid tu dah ramai, masjid kita ni kita kena sewa kereta, sewa bah biar penuh macam dia juga. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena kata boleh lah. Ya, tengok tu yang semangat lah tu. Kita kempen jemaah kita ni biar penuh masjid kita dengan solat subuh. Jangan subuh saja ya, solat lain kena pergi juga. Takut jadi macam bulan Ramadan, solat tarawih tak payah kempen penuh, solat 5 waktu tak apa nak jadi. Kita kata tak, solat 5 waktu lah patut dijaga kerana dia solat fardu. Solat tarawih, solat sunat. Mana besar solat fardu dengan sunat. Kadang-kadang kita terlupa, macam yang fardu tu kecil, yang sunat tu jadi besar lah. Ana jumpa lepas hari raya, ada jemaah mari tanya. Dia kata, Ustaz, banggalah dia je. Sambil-sambil dia tanya tu, dia berbangga yang dia ni dapat solat tarawih 30 malam tanpa miss. Allah, kita kata alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tapi bila kita tanya balik dia, saudara, solat tarawih tak miss. Solat lain, subuh, zuhur, asar, maghrib macam mana? Dia sengih suka. Dia kata hak ni tak lekat. Kita kata pelik. Jaga hak ranting, tak jaga ibu. Sedangkan dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, yang paling baik, yang paling afdal untuk kita taqarrub ila Allah, salat, iaitulah ibadat yang difardukan, ibadat yang wajib. Itu yang utama sepatutnya kita besarkan. Dia kata kalau gitu tak payah besar. Lah, besar yang ibu, anak pun dibesarkan. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Ketika waktu subuh itu, tak kala muazzin memanggil kita datang ke masjid dengan menyebut nama Allah. Bila dia panggil kita dengan nama siapa? Nama Allah. Allahu Akbar. Berapa kali ulang? Kemudian diikuti dengan nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Para malaikat turun ke bumi dan menyaksikan orang-orang yang soleh mengucapkan tasbih, baca Quran, berzikir. Kita kata Masya Allah, di saat begitu besar, tiba-tiba kita nampak tak besar. Ini satu kepincangan yang perlu diatasi dan perlu ditangani. Namun hari ini begitu ramai umat Islam yang lalai dalam mengerjakan ibadat solat subuh. Mereka lebih gemar memilih untuk berada dalam selimut berbanding dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka menjadi kewajipan kepada kita. Tadi saya sebut analogi, kalau kita jumpa makanan sedap kita bawa keluarga, kenapa bila kita tahu kelebihan solat subuh ini, kenapa kita tak mau kempen untuk bersama dengan keluarga kita ke masjid? Ada setengah masjid dia menyediakan duit. Masjid ni ada ke Ustaz? Tak lagi. Bagi duit ke budak sekolah? Tak bagi lagi. Ada setengah masjid kita kata kita bimbang juga, takut budak pergi masjid kerana duit. Tapi kalau dididik, diasuh, insya-Allah tidak jadi masalah. Baiklah. Ibadat solat subuh adalah suatu ibadat solat yang paling sukar untuk dikerjakan sebab waktu itu waktu orang sedang nyenyak tidur. Orang kerana itu azan subuh ada tambahan berbeza dengan azan lain. Apa dia yang ditambah? Dia panggil taswib. As-salatu khairum minan naum. Azan lain ada tak? Tak ada. Kenapa di situ ditambah? Sebab waktu itu waktu orang sedang tidur. Maknanya kita nak kempen, saudara, solat lebih baik daripada tidur. Kita duduk atas dunia 60 tahun, kita tidur saja 20 tahun. Bangunlah cukup. Lepas pada ni kita akan tidur lama di mana? Dalam kubur. Kalau tidur beralaskan Raudhatun min riyadil jannah, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak ada bekalan, tidak ada hamparan permaidani atas dunia ni, nanti kita tidur dalam kubur, tidur dalam keadaan yang tidak ada hamparan.
Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada terjadinya peristiwa yang tersebut. Baik para jemaah sekalian, maknanya satu perbezaan yang ketara, Allah sendiri sebut kana masyhuda, malaikat datang. Kemudian dalam azan Bilal panggil kita dengan as-salatu khairum minan naum. Baiklah para jemaah sekalian, maka keutamaan solat subuh itu ada banyak perkara. Dalam kitab ini, dalam buku ini saya tulis ada 8 kelebihan. Agaknya para jemaah boleh tulis. Di akhir nanti kita tanya, siapa dia boleh jawab, alhamdulillah. Siapa yang tak boleh jawab, dia boleh dengar balik dalam rakaman. Nah, masjid kita ni ada live, ada rakaman yang kita boleh dengar ataupun tengok dalam rakaman dalam dakwah unlimited dan sebagainya. Baiklah para jemaah sekalian, yang pertama, tanda kelebihan solat subuh yang pertama, iaitu ditulis baginya pahala qiyamul lail. Siapa dia nak pahala qiyamul lail, berdiri malam sepenuhnya, nak ke tak nak kita? Nak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Tirmizi, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin. Siapa dia solat isya berjamaah, seolah-olah dia berdiri setengah malam, bagi setengah. Wa man shallal isya wal fajr fi jama'ah kana lahu qiyamu lailatin. Siapa dia solat subuh dengan solat isya, seolah-olah dia telah berdiri satu malam. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, larak ke? Rasa kuat ke nak berdiri satu malam? Isya sampai subuh? Tak kuat, kan? Solat tarawih nak habis 20 pun lari. Kita sini berapa rakaat tarawih? 20. Ada lari ke tak ada lari tengah jalan? Terus cakap ada, wak malu kawan. Maknanya, apa lagi kalau nak solat daripada isya sampai subuh, lagi lari. Yang 20 rakaat 1 jam lebih sikit pun lari. Bukan sinilah, semua tempat lah bagi lari ni. Maka bonus kita dapat, siapa solat subuh berjamaah, dikembar dengan solat isyak berjamaah, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Nak tak nak? Nak? Jangan lari. Isyak, subuh, mesti di masjid. Baik. Ada satu lagi. Solat boleh pahala qiyamul lail. Nak ke tak nak? Kalau nak cerita. Nak? Tengok dalam kertas yang saya bagi tu. Mana kertas kita tu? Dalam kertas, tajuk dia solat bersama imam sampai sudah. Jumpa tajuk dia, solat tarawih bersama imam sampai sudah. Ini dalam kertas kita ni. Kalau yang belum dapat lagi, saya ambil. Di tengah-tengah tu, di bawah nombor 3 qiyamul lail. Sebagai peringatan, setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam berdiri satu malam. Ada kisah dia. Kisah dia diriwayat oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia kata pernah Nabi solat qiyam Ramadan bersama sahabat dia sampai setengah malam. Sampai setengah malam. Bila sampai setengah malam, ada sahabat yang tak puas hati. Tempat kita ni kalau sampai setengah malam, tak puas hati juga. Dia akan komplain imam, komplain JK masjid, apa punya ni. Mentanglah imam hafal Quran sampai setengah malam. Tuan-tuan tengok dalam kertas ni, berbeza dengan komplain sahabat. Sahabat pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah Rasulullah terus sempurnakan saki baki malam kami ini dengan solat, ni baru setengah malam.
Kalau terus lagi sampai ke sahur rasanya lebih baik. Ada orang nak komplain lagu di masjid kita? Kalau ada macam ni, saya katakan imam dulu lagi lari. Setengah malam nak solat lagi, kan? Dia bukan komplain nak panjang, dia komplain nak pendek ada, kan? Nabi SAW yang bersifat rahmatan lil alamin, dia tak layan sahabat-sahabat yang semangat, sebab Nabi tahu akan datang nanti susah sahabat-sahabat umat Islam yang lemah-lemah di akhir. Maka Nabi beri pada kita satu kata-kata motivasi. Rahmatan lil alamin, telah memberi motivasi kepada kita yang mampu kita buat. Tengok, faqala sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa berdiri bersama imam sampai sudah. Mana kalau imam tu 20, siapa witir 23, dia pun 23. Sampai sudah. Ditulis baginya pahala qiyamul lailatin, pahala berdiri malam, walaupun lepas tarawih kita balik tidur di rumah kita kerana nak kerja besok, tapi pahala bonus dapat pahala qiyamul lail. Jelas ke tak telah hadis ni? Jelas. Agak-agak tahu ni nak lari lagi tengah jalan. Jawab dia dah dah kata. Lari lagi? Tak dah, insya-Allah kata. Insya-Allah kita tak akan lari dah. Rugi. Kita lari tengah jalan berbeza dengan orang tak lari apa-apa minit. Biasa orang lari ni dekat berapa? 10. 8 lari. Kita kata hak lari pukul 8 tu dalam pukul 9. Kita hak sudah 20 pukul 9.40. Beza 40 minit, tapi orang yang tak lari diberi pahala qiyamul lail sampai subuh. Besar ke tidak? Kenapa tak besar? Insya-Allah tuan-tuan, ambil risalah ni dibaca kepada keluarga kita. Mudah-mudahan tahun ni kalau ada yang lari pun yang tak dengar ceramah. Hak dengar ni jangan lari. Kalau lari juga tuan-tuan akan menyesal di akhirat esok. Hari ni tak sesat tapi kita menyesal di akhirat. Aku dah belajar ada hadis dulu, tak pakai juga. Rugi. Baik. Kita pergi ke tajuk kita dulu. Itu dia panggil yang pertama, kita boleh pahala qiyamul lail dengan kembar solat subuh dengan solat isyak berjamaah. Kita pergi kepada yang kedua. Cari tuan-tuan nombor 2. Saya lompat yang baca ni panjang kalau tidak. Yang kedua, siapa solat subuh berjamaah fahuwa fi zimmatillah. Orang yang dia akan mendapat perlindungan, penjagaan dan jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau Tuhan jamin nak jaga kita, nak selamatkan kita, ada orang lain boleh kacau? Jawabnya tak ada lagi orang boleh kacau. Bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadat solat subuh, sesungguhnya mereka akan berada dalam perlindungan dan penjagaan serta peliharaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi fahuwa fi zimmatillah. Tengok terjemahan dia kata, sesiapa yang solat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah. Allahu Akbar. Kita ni kalau Tuhan jamin nak jaga, yakin tak yakin kita? Sangat yakin. Oleh itu, janganlah sampai Allah menuntut sesuatu kepada kamu dari jaminannya. Allah jamin, tiba-tiba kita tak salat subuh. Maka Allah akan tuntut, aku jamin nak bagi, mu tak hirau, berat dosa. Kerana siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan melungkupkannya ke atas wajahnya dalam neraka Jahannam. Maknanya siapa yang cuai daripada salat subuh ini, orang ini akan dicampak dalam neraka Jahannam kalau dia tidak bertobat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahawa mereka yang menunaikan salat subuh sesungguhnya berada di bawah perlindungan Allah, tetapi penegasan tersebut disertai ancaman bahawa jika salat subuh ditinggalkan, maka Allah meminta kembali perlindungan jaminan yang diberikan
maka Allah akan melemparkan dalam neraka. Oleh kerana mu tak mau jaminan aku, hantar balik, campur dalam neraka, wal-iyazubillah. Pasal itulah kita ni kadang-kadang orang bagi perlindungan kepada kita. Kita tak nak. Maka kita akan bertanggungjawab. Orang yang meninggalkan solat subuh ibarat orang yang mengingkari janji dan seolah-olah mempersendakan tawaran yang baik. Semoga kita dan keluarga kita tidak termasuk ke dalam golongan mereka yang mempersendakan tawaran Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Itu dua. Mana yang kedua, kita duduk di bawah perlindungan jaminan Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada yang ketiga. Mendapat cahaya pada hari kiamat. Salah satu perkara yang membuatkan manusia rugi adalah kerana pada waktu tersebut, waktu kiamat, Allah SWT menawarkan suatu keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang mahu pergi ke masjid saat malam gelap untuk melaksanakan solat isya dan subuh berjamaah. Mereka akan diberi cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di saat orang lain gelap, kita boleh cahaya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Artinya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang suka pergi berjalan di malam gelap ke masjid-masjid. Boleh jadi ada setengah jemaah tanya, sekarang ni tak gelap dah Ustaz? Dulu gelap, sekarang ni mana ada gelap kan? Cerah lampu. Kita jangan kira lampu jalan cerah, kita kira waktu tu waktu gelap. Waktu itu waktu gelap malam. Jadi jangan duk kira cerah dah sekarang ni. Kalau kira macam tu, banyaklah benda-benda yang kita tak boleh pakai dalam hadis yang menyebut suasana. Siapa dia berjalan pada gelap malam ke masjid-masjid, bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Nak kata nak kita cahaya yang sempurna? Nak? Sudah tentu kita akan nak kan. Mana ada orang tak nak kecuali orang yang tak erti. Orang yang tak tahu nilai, maka dia tidak akan nak. Kita kata kita nak. Sebab cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak, inilah keuntungan yang jauh lebih besar daripada gaji yang kita dapat dengan bekerja di malam hari. Tak apalah, rezeki kita duduk situ, kita pergi kerja. Tapi subuh jangan tinggal. Isya juga jangan ditinggalkan solat berjamaah selagi kita mampu. 3. Kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat. Tengok muka surat 201. Dijamin masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Siapa dia jamin? Nabi SAW bagi jaminan. Percayalah, orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah akan dimuliakan, dikurniakan syurga oleh Allah. Manakala orang yang mengabaikan apa yang dimuliakan oleh Allah akan terhina, terjunam ke dalam neraka, na'udzubillah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang mengerjakan solat bardaini, solat subuh dan solat asar, mana solat waktu dah sejuk. Sejuk suasana. Zuhur tengah panas, asar tu dah reda sikit, dan solat subuh, maka dia akan masuk syurga. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang Muslim, kita kena sentiasa ingat bahawa kenikmatan syurga itu tiada bandingannya. Jika dibandingkan dengan selesa dan hangatnya selimut yang membuat kita lupa menjalankan ibadat pagi yang wajib ini. Dia kata bukan soal selimut. Kita pun bukan kata sekadar selimut. Ada orang tak selimut pun tapi tak bangun juga. Maksud dia seolah-olah orang tidur tu dalam selimut. Siapa dia nak syurga, mari solat. Jangan pula salah faham. Dia kata 2 waktu ke solat ni. Jangan.
Solat semua lah 5 waktu, tapi 2 waktu ni disebut khas. Asar masyhur, subuh masyhur, solat asar disebut dengan nama salatul wusta. Sebab apa disebut 2 ni? Kerana malaikat tukar shift malam dengan siang di waktu asar, waktu subuh. Bila malaikat naik ke langit, membentangkan laporan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan tanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kamu tinggal hamba aku di bumi? Malaikat kata apa? Kami datang mereka solat, kami tinggal mereka sedang solat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita jaga 2. Yang kelima, laporan kita diangkat pada waktu subuh hingga waktu asar. Itu dipanggil waktu laporan diangkat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kamu, dan mereka berkumpul pada waktu fajar, subuh dan waktu asar. Tadi hadis yang saya baca tadi, kemudian dia naik, dia tanya, Allah tanya dia, "Bagaimana mu tinggal hamba-hamba aku?" Mereka jawab, "Kami datang dia solat, kami naik dia solat." Bahagia tak bahagia kita? Hadis dalam Bukhari. Kita beginilah, tuan-tuan yang kerja pejabat ni, kita pergi awal ke pejabat. Kita masuk pejabat, bos belum datang. Dia mari, kita dah ada. Rasa lega tak lega? Oh, bos baru sampai. Waktu dia balik, kita masih lagi bekerja. Assalamualaikum. Hari ni yang tanya tentang kita Allah Rabbul Alamin. Yang memberi laporan kita kepada Allah, malaikat Al-Kiram, malaikat yang mulia. Jadi para jemaah sekalian, jadilah kita manusia yang mulia. Manusia yang sentiasa laporannya diangkat dalam keadaan dia solat, laporannya dilaporkan dalam keadaan dia sedang solat. Allahu Akbar. Cerita ni sama dengan bulan Syaban ni. Bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah suka puasa sunat pada bulan Syaban? Nabi kata, waktu itu waktu diangkat laporan amalan setahun kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka waktu laporan diangkat aku sedang puasa. Kalau kita boleh puasa pula lagi cantik. Kalau kita tak boleh puasa pun biar kita berada di masjid waktu subuh, waktu asar, waktu isya, semua waktulah jawab dia. Baik. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. 2 rakaat solat sunat subuh. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Maksudnya 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. 2 rakaat lebih baik. Baik, kata di para ulama, itu solat apa? Solat sunat. Yang solat asli dia, solat subuh, tentulah lebih besar lagi pahalanya daripada solat sunat. Jadi para jemaah sekalian, demikianlah pahala besar